Halo guys, selamat pagi semua. Hari Minggu, selamat bercuti. Mana yang bercuti lah, mana yang bekerja tak bekerja. Macam biasalah kat sini dah sebulan ya, angin masih kuat. Nak menoreh pun tak boleh sebab pagi ni, hari ni kan anak saya cuti sekolah. Jadi tak ada siapa yang nak jaga dia orang. Jadi saya pergi kebun lah, dia orang kat rumah tu tengok TV. Lagipun antara rumah saya dengan kebun tu, ni kebun saya. Tu saya punya rumah. Jadi tak jauh lah, dia orang boleh panggil saya. Apa yang kita nak buat kat kebun, bakar-bakar je lah. Mana kayu yang buruk-buruk tu banyak ranting kita bakar, jadi senang nanti nak potong rumput. Durian ni saya duduk kat sini dah 7 tahun ya. Durian ni baru satu kali dia berbuah, maknanya 6 tahun yang lepas dia berbuah. Lepas tu dia tak pernah berbuah lagi. Jadi saya tebang lah dia. Saya tebang, saya tinggalkan ni. Saya nak biar dia tumbuh ini ya. Sebab nanti saya nak beli durian kahwin. Saya nak cantum dekat sini ya. Nak jadikan dia seperti yang tu ya. Yang tu kan saya dah tebang. Lepas tu saya cantum pula dengan durian lain. Saya jadikan macam tu lah. Ni cili yang saya tanam masa musim hujan itu hari ya. Nampaknya hidup. Saya nak jadikan macam yang tu ya. Yang tu durian lain, yang tu durian hutan, yang ni durian kampung lah. Dia tak berbuah juga, saya tebang jadi saya cantum macam tu. Okey, nampak cantik ya. Nampak cantik. Okey guys, kita bakar kat sini lah api, nyalakan kat sini. Tapi itulah, angin kuat. Bila siang musim angin, kadang malam kadang siang ya. Sampaikan atap saya punya rumah tu, aduh banyak yang tercabut ya. Habis rosak. Memang siap-siap duit lah nak untuk beli atap. Ni pun tak nyala ke tidak nanti. Mana pula? Cuaca memang elok pagi ni ya. Tapi tu lah, memang saya tak dapat oreh lah. Sebab anak saya tak ada siapa jaga. Cuaca baik. Sekarang dah bulan 1 ya. Dekat sini biasanya dalam bulan 2 nanti durian baru berbunga ya. Sekarang ni belum lagi ya, belum nampak lagi tanda-tanda durian berbunga ya. Tak tahulah, mungkin kalau ada pun adalah sebab tinggi ya. Kita tak nampak. Taklah, tak menjadi. Habis gas. Yang habis gas. Aduh. Kena isi barulah. Nasib baik kat rumah tu saya ada beli ya. Tak menjadi. Tak menjadi pula lah kita nak bakar kat situ ya, membakar kat situ ya. Lepas kita jalan-jalan sekejap. Tengok musim kemarau. Mati. Tak apalah, boleh buat lain kali pula ya.
Memang tinggi ya, nak tengok apa, bunga durian pun tak nampak. Bulan 2 lah. Nampak gaya macam ada. Memang tak nampak lah, nak kena zoom ya. Okay guys, apa-apa pun terima kasih ya. Dan selamat pagi semua. Okay, bye-bye. Jumpa lagi.